Sedap gila. Memang famous. Memang teringat rumah kenduri. Bulan-bulan puasa ni. Masak apa? Hai, Assalamualaikum. So, bersama Nana, Farina. Masak apa? So, hari ni kita nak masak apa pula? Kita nak buat menu yang special. Sedap gila. Memang famous. Kalau ada kenduri kahwin ke, memang dia akan jadi look yang memang kena ada. So, Nana nak masak apa? Ayam masak merah. My style. Okay? So, boleh lah nanti apa masuk untuk buka puasa ke, untuk kenduri kenara. Ni nak raya kan? Boleh buat makan untuk open house ke? Okay, jamu tetamu kita. Okay, so jom kita tengok bahan apa nak guna. Okay, let's go. Zaz. Ini bahan-bahan yang untuk kita blend. Okay, untuk ayam masak merah my style. Okay, ada bawang besar, bawang putih, Nana ada serai dan juga halia. Okay, so kita punya cabai kering. Ini untuk kita blendkan dia. Okay, so sebelum kita masak kita punya sambal sekali lagi, kita kena ada bahan tomeh kita lah. Okay, bahan tomeh Nana guna bawang besar. Okay, hiri-hiri halui. Okay, bawang putih. Okay, serai yang kita akan katok-katok pecahkan dia. So kita ada 4 sekawan lah. Ada bunga lawang, bunga cengkeh. Kita punya kulit kayu manis. Okay, so yang ni semua adalah 4 sekawan kita. Dan kita ada ni lah, kita punya daun pandan. So sekejap lagi bila tomeh tu dia berwangi tu lah, macam di kenuri kenara, macam tu kan, bau macam mengingat kembali di zaman kita muda-muda kan. Kita menikah duduk atas pelamin. Bau orang kata bau nasi tomato, bau nasi minyak, bau kita punya ayam masak merah. Begitu. Dan jangan lupa lah kita punya daun kari untuk wangikan kita punya masakan. Okay, so cakap banyak tak guna, periuk tak berasa. Let's go. Sembang mai, lupa nak cerita pasal ayam kita lah. Dah nak buat masak merah, ayam tak cerita lagu mana kan. Okay, so untuk ayam Nana guna ayam mentah lah. Macam tu. Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahu. Maksud, apa bahan yang Nana guna? Simple. Okay, kita pakai garam, kita pakai kunyit dan Nana pakai serbuk kari daging. Okay, nak bagi rasa dia tu kick sikit lah. Okay, goi. Apa rap lagu ni rupa dia. Okay, so kita goreng dan kita blend bahan kita. Sambil-sambil kita goreng, kita blend bahan lah. Let's go. Okay, so kita nak blend lah bahan-bahan kita punya masak merah. Cabai masak merah. Apa dia tahu masak apa? Ayam masak merah. Lagu tu. Okay, kita blend dulu. Okay, kita blend bahan kita dan sambil-sambil tu kita akan gorengkan kita punya ayam. Jangan buang masa. Okay, let's go. Okay, dah siap dah kita punya ayam goreng. Sekarang ni Nana nak tomeh bahan untuk buat Nana punya ayam masak merah kita lah. Kita nak buat kita punya cabai masak merah. Okay, so jom, let's go. Okay, so dah siap dah kita goreng kita punya ayam kan. So tunjuk sikit lah ayam goreng kita yang segok rupa dia ni. Begitu. Okay, so lah ni Nana nak tomeh bahan untuk buat kita punya kuah masak merah. So, let's go. Inilah bahan-bahan dia. Segala rempah-rempah kita tu, jom kita nak tomehkan dia. Okay, tomehkan semua. Begitu. Dah lupa nak kata. Okay, so tomehlah semua bahan kita tu. Sekejap lagi kita akan masuklah bahan-bahan seterusnya. Let's go. Okay, dah kita tomeh dah kan kita punya bahan. Okay, lah ni kita masukkan lah kita punya bahan blend cabai kita tu pula. Okay, dah tomeh kita masukkan bahan blend. Tuangkanlah semua. Okay, masakkan dia sampai pecah minyak. Begitu. Wangi lah bau dia kan. Dia kena bau kita punya bau daun pandan. Okay, bau serai. Allah. Memang teringat rumah kenduri bulan-bulan puasa ni. Okay, so jangan lupa buat. Jangan tak try buat, kena buat. Memang sedap. Memang sedap. Bau saja apa dah wangi. Okay, kita masukkan dia, tomeh dia sampai pecah minyak. Bagi segok-segok dulu biar cabai masak. Let's go. Okay sayang, so sambil-sambil kita masak kita punya cabai tu kan, Nana nak masukkan kita punya bahan-bahan lah. Perasakan dia. Okay, so nak pakai apa untuk perasakan dia? Okay, Nana akan pakai garam lah. Kita masukkan sedikit garam agak-agak lah. Begitu. Okay, masukkan garam agak-agak. Okay, masukkan gula sikit. Macam itu kan, nak manis-maniskan dia. Macam tu lah. Okay, so Nana akan masukkan juga kita punya ayam asam jawa. Okay, masukkan ayam asam jawa sayang. Okay, bubur dia semua. Balancekan rasa dia. Ada masam, ada masin, ada manis. Macam itu. Dan Nana juga tambah sikit Nana punya sos. Okay, cap jagung ni. Sos cili lah. So, hampa kalau nak masakan tu lagi kick kan, hampa try pakai sos ni. Memang sedap ni. Kita punya sambal masak merah tu kan, memang akan kick gila. So, kita masukkan, rasakan semua dah. Okay, so kita tunggulah kita punya cabai tu masak. Dan last sekali kita akan masukkan
kita punya kita punya susu sayang. Sekejap lagi lah tu. Okay, so let's go. Alhamdulillah, segok dah kita punya cabai masak merah kita ni. Bau tu wangi tu lah. Ni semua bau. Okay, bau staman. Dia bau macam rumah kenduri lah. Okay, so raya-raya ke buat masak-masak lagu ni saudara. So jom Nana nak masukkan kita punya susu sayang. Nak lemak-lemak kan kita punya kuah tu. Begitu. Okay, so bubur tu agak-agak je lah. Okay, ikut sesedap rasa, secukup rasa. Nice. Alright, begitu. So kacau-kacau-kacaukan dia. Agak kurang tambah. Kalau dah terlebih tak boleh buat apa lah. Kan kalau begitu. So boleh tambah-tambah untuk lemakkan dia. Okay, so sekali kita goreng lah dengan kita punya ayam. Let's go. Okay, kuah kita dah masak dah. Okay, lepas masuk dah susu sayang apa semua, dah cukup rasa tu, masukkanlah semua ayam. Goikanlah dia ke dalam kuah kita. So kan siap je lah. Tak ada apa dah. Mudah je buat benda ni. Mudah sangat. Simple, cepat, mudah. Okay, siap dah. Kita kacau-kacau dan kita akan masukkan ke dalam bekas kita. Let's go. Alhamdulillah, maka siaplah kita punya masak ayam masak merah. Okay, bau tu bau kenduri, rumah-rumah kenduri, bau catering. So hampa sedap lah, insyaAllah Allah bagi sedap. So hampa memang kena try. Okay, cara Nana ni. Okay, ayam masak merah must try. Okay, so sayang insyaAllah Allah bagi sedap. So insyaAllah kita akan jumpa lagi macam biasalah. Jangan lupa untuk subscribe, like, save and share dengan kawan-kawan adik-adik orang-orang kampung. Macam mana nak buat ayam masak merah ala-ala kenduri punya style, catering punya style. Okay, so hampa try lah no. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk subscribe Nana. Kita jumpa lagi. Okay, so selamat berbuka. Okay, Assalamualaikum.